kuih viral Thailand. Ya, nama kuihnya Khanom Lem Klem. Aloi mak, gitu. Tolong tengok sebab apa buatnya mudah, tak perlu kukus, tak perlu bakar. Ya, kuih ni boleh jadi idea akak-akak yang berniaga, akak-akak yang suka buat minum petang, akak-akak yang rumahnya selalu kerap ramai tamu datang, buat kuih ni. Kuih ni dalam peti ais boleh tahan 3 hari. Makan sejuk-sejuk lagi sedap. Yang ini tepung beras ya. Kita tambahkan garam. Yang ini kita kacau dulu, lepas tu kita akan masak. Masak hingga pekat. Okey, akak nampak dah meletup-letup, bermakna kita punya inti santan dah siap. Okey, kita masukkan ke dalam piping bag. Ada tepung kacang hijau putih. Lepas tu dah ada garam. Dan kita akan tambahkan gula Melaka. Yang nak gula Melaka cube ni, cari dekat showcase cantik. Kacau-kacau dulu, baru kita akan masak. Okey, sila tengok. Dia dah meletup-letup macam ni, nampak ya? Bermakna dah siap. Isi jangan penuh. Isi tak boleh penuh. Sebab apa? Kita akan pipingkan santan. Kita isi separuh sahaja. Acuan ni tak perlu sapukan minyak, memang tidak akan melekat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Keadaan masih panas ni, kita kena terus pipingkan santan, baru nanti hasil dia cantik dan tak pecah. Dah set. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dia tahan 3 hari dalam peti ais. Bahagian dalam dia, santan dia tetap lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian santan dia still lembut.